We'll see, we'll see. Dalam pun ada dudak. Bawa lari. Oh. Selamat datang selamat menonton kepada yang menonton. Jangan lupa tekan button subscribe awal-awal. Okey, jom kita tengok. Hari ni kita nak review satu Wira yang awesome. Taklah awesome sangat pun, janganlah expect tinggi kan. Ni kita review kawan-kawan je kan. Review kawan-kawan je. So, untuk hari ni kita ada Wira. Sebelum kita cerita lebih pasal Wira ni, kita panggil owner dia. Owner sini owner. Hello, Assalamualaikum guys. Ni owner dia. So, bagi dia intro diri dulu. Okey, intro dulu. Okey, saya XPJRX aka Acap. Okey, yang mana tahulah. Okey, so ini Acap. Ini kereta dia. Cuba cerita kat sikit ke kita daripada beli sampai sekarang apa struggle-nya perjalanan hidup kereta ni? Struggle kereta ni baru-baru ni enjin saya kong. Baru-baru ni? Innalillah. Coolant masuk piston. Aduh. Gede-gede. Gede-gede. Hilang satu piston. So kereta ni beli sendiri ke pass down? Macam mana tu? Kereta ni beli sendiri ataupun daripada parent bagi? Oh, ni parent. Sebenarnya kereta parent. Sama parent. geng. Cakapan aku sama. Bapak punya kereta bagi ke anak jadi macam ni. Memang habis lah, parah lah gini. Okey, cuba cerita sikit perjalanan hidup dia sejak beli. Okey, perjalanan dia. Sebenarnya kereta ni baru lagi saya angkat. Saya angkat tahun lepas, bulan 2. Sekarang ni bulan 4. So dah setahun 2 bulan lah kereta ni bersama saya. Officially lah? Ya. So sebab sebelum ni pinjam-pinjam bapak punya kereta lah. Sebelum ni jual kereta lama saya jugalah, bapak bagi. So bapak bagi, ambil lah kereta ni. Dan inilah hasilnya. Kita banyak tukar kereta lah saya. Orang kaya. Apa modifikasi yang telah dibuat pada kereta ni? Modifikasi, okey. Masa saya first beli kereta ni memang dah siap didatangkan dengan enjin 4G93. 4G93? Single cam. Okey. Dan jangan cerita enjin lagi, kita cerita luaran dulu. Luaran dulu, okey. Luaran standard lagi. Luaran korang nampak standard je. Tak ada body kit, tak ada apa yang dia tukar, yang dia tambah atau tukar modifikasi. Underglow, ada sport rim. Sport rim tak tahu. Sport rim tak tahu. Sport rim owner lama. Sport rim memang datang macam ni. Suspension standard lagi. Ya je standard. So kita goyang sikit kan, ada goyang-goyang tak? Mana ada standard geng? Tak boleh goyang geng, susah geng. Susah. So maksudnya dia buat tapi dia tak tahu. Dia saja tak nak bagi tahu kita geng. Tak kita apa? Tak ada body kit, tak ada apa. Tapi diffuser belakang macam tambah. Diffuser belakang tambah, ductile pun tambah. Asal saya dapat memang agak tonggek jugalah kereta ni. So ini pun jadi meja makan. Meja makan yang agak flat lah kalau bawa awet kan. Yang makan apa yang? Oh okey. Tapi yang paling kita minat, kenapa exhaust besar macam ni? Berapa inci exhaust? Outlet 5 inci, inlet 2 inci. Tapi sebenarnya geng kan, api itu yang besar-besar tu. Nanti kita tengok time retro macam mana api keluar ke tak keluar. Kalau tak keluar sorry kan. Kalau tak keluar, cari kereta ni, pin-pin, tekan debu. Tapi overall itu saja sebenarnya. Nak cerita lebih pun tak ada kan. Exhaust ni brand apa? Ni HKS. Apa saya tak ingat. High flow. S-Flow. Tapi dengar cerita kan, dalam bonnet ni ada satu gear exhaust. Alamak. Boleh tunjuk ke exhaust tu? Ke tak ada tunjuk? Macam mana tu? Boleh tunjuk ke exhaust tu? Tak apalah. Kita je. Kita je dengan 170 follower aku. Kita je. So far, inilah yang dia buat. Kiranya luaran tak ada apa pun, lampu pun standard, dia just tambah underglow, exhaust system full daripada depan sampai belakang ataupun depan X-Trator GTI, and then tengah ada 2 inch. Adalah barang tu kan? Adalah, saya tak ingat nama dia. Tengah tu, bawah maksudnya tu. Center bullet. Owner ni kuat sembang geng. Lepas tu dia tambah exhaust belakang. Pretty much itu sajalah yang dia buat.
So kita tengok dalam. Dalam dia tengok seat macam lawa juga. Usha dalam Boleh, seat boleh, apa? boleh. Steering apa? Steering nadi. Ada lampu kat tengah? Ada. Switch on. Dalam pun ada dudak. Ini seat memang ori ke? Ori. Ini lain Ni semua ori. Ni fabric Fabric. Semua ori kecuali ni lah. Steering dah tukar lah. Aku nak masuk boleh? Aku release, rasa macam adapter. aku tahu lah. Jap. Nak cuba. Tekan. Okay, Bawa lari. Quick release quick release. Brand apa? NGR. NRG. NRG Innovation. Yes. Innovation. NRG Innovation. Kalau luar lah nampak sikit. NRG Innovation. So steering dia brand Nardi Torino ataupun kau tahu Andy. Kiranya memang panjang macam ni lah kalau kau pasang Ini ni. sebab adapter ni panjang. So kalau nak pasang quick release, so kena pasang adapter ni lah. Tapi dia agak tak selesa sikit lah kalau nak adjust lampu. Sebab dia kan reach jauh sikit Ni tak ada klik. Ada? Geng. Ada klik lah geng. Apa ajak geng? Aku nak cuba lah. Aku pun nak pasang tau. Aku nak pasang quick release ni. Nak buat sekali boleh tak? Buat sekali. Tekan button. Sabar, tekan button ni. Button, tekan, tarik. Banyaklah cara dia. Okey, sekali lagi. Sekali lagi. One more time. God damn bro. Kita kasih racun guys. Aku memang nak pasang. Tapi kalau panjang tu kena fikir juga lah. Kalau suara nak pakai tu panjang sangat. Aku pun dah bergasm dalam tadi. So kita tengok enjin dia pula. Share sikit enjin dia. Apa khabar? Okay owner. Cuba cerita sikit apa yang telah dibuat kat enjin ni. Okey. Enjin ni masa saya first beli kereta ni memang dah siap didatangkan dengan enjin 4G93 lah. Single cam. So saya ada lah beberapa certain mod saya dah buat dengan kereta ni. So macam apa yang korang nampak kat sini ada pulley aerospeed, dan cam profile kita dah up ke 272. And then ni jangan percayalah ni tipu je, ni stiker je, okey. And then saya pakai fuel regulator G-Ready. And then gearbox Satria GTI 1.8, extractor Satria GTI 1.8. And then coil intake je lah saya dah buat. Yalah, intake dia mushroom mungkin. Mushroom. Banyak Tapi dia tak lalu mushroom lah. Ni this kind of petak mushroom lah, like that. Itu je lah yang dibuat keretanya. Berapa pernah dyno? Dyno tak pernah. Agak-agak berapa? Agak-agak lah. Sebab ni baru lepas overhaul. So mungkin lah sebab before this owner lama bagi tahu around 120 something like that lah. 120 HP. Maybe sebab kita tak dyno, so kita tak dapat exact number. So anggaran 110 to 120 apa yang dia buat lah. So I think that is itu je lah guys yang kita boleh review kereta dia. Dia pun tak ada macam-macam sangat dengan kereta belakang ni. Belakang ni dah lain macam. Itu sahaja untuk video kali ni. Jangan lupa like, comment, share and subscribe guys. Subscribe tu free je. Tekan button subscribe je. Tolong lah. Tolong please. Kalau nak lagi video-video review ni kan, video-video review ni, komen kat bawah. Kereta apa patut aku review lagi kan? Apa lagi patut aku review. So thank you Acap for the interview session. Okay. Kalau korang nak aku review kereta korang, komen nak review, komen kat bawah nak review. Support kita support awak. So I see you guys in the next video. Ciao.